angin ke toko tayar baru. Kasut buruk toko kasut baru dah. Tak sedap hujan-hujan. Jadi gelecah. Tak apa nak lekat lah. Dia makan dalam. Belah luar comel lagi belah dalam. Kalau dia makan dalam, luar comel, dia makan dalam, dia chamber masalah ke apa? Ke lower arm rosak ke apa? Mungkin tu. Ni asalnya tayar ni duduk depan. Mungkin dia makan sebelah je. 21 hari bulan saya servis kereta. Ha. Saya tak tengok molek tayar ni. Tayar ni sebenarnya duduk depan, saya rotate belakang, tapi nampak gayanya dia macam rosak. Dia makan sebelah. Ada lama. Ha? Ada lali sikit, nanti saya tolong cek. Tapi tayar memang potak lah. Memang potak. Itulah. Tapi dia ada makan sikit. Nanti saya tolong. Cuma apa masalah benar dia? Dia chamber lagi ke apa? Lower arm rosak ke apa? Ke memang alignment balancing ke? Apa masalah? Yang ni tak okey lah. Sebelah dalam dia mana ni? Sini ni. Elok. Kenapa? Kenapa ni? Beza dia. Ha? Asal tayar repair kan? Depan 21 bulan gitu. Saya tak nampak molek tayar ni. Tak tengok molek. Kalau tahu tu kau dah. Oh, lama jugalah. Ha? Saya nak bayar sini tak belakang. Kena buat mula. Tak molek dia makan sebelah. Dia jadi makan sebelah. Belah ni comel. Makan sebelah dalam. Baru punya tayar. Cantik. Seronok tengok adik kampung tayar baru. Ini sudah lama. Pasal dia duduk belakang. Ini minggu 47 tahun 2003. Tapi sebab dia duduk belakang 2 tahun. Sebab duduk belakang. Kalau duduk depan dah habis dah. Minggu ke 47 tahun 2003. Mana bulan 11 lah. Bulan 11. Saya lama bulan 11. Tapi bunga dia elok lagi. Boleh lah hidup belakang dia. Boleh lagi lah. Ini baru. Balancing. Ini alat untuk buat balancing. Balancing. Balancing beza dia apa? Balancing tak nak bagi, nak timbang tayar, bagi sama berat dia punya. Macam kita pusing itu maknanya kita nak tengok tayar tu itu balancing. Balancing tak nak bagi gegar tayar. Elemen tayar pula. Kanan kereta. Yang kita letak timah tu apa? Ni balancing. Tak timah balancing. Sebab tayar dia tak sama berat. Jadi yang beza dia benda ni lah. Kita bagi sama balance dia punya berat tu. Sini dia gegar. Balancing ni merujuk pada alat ni lah. Yang alignment tu dia pasang timah ke apa?
Ke apa? Dia ajar kiri kanan steering. Mana masuk ni? Masuk mesin lah. Chamber? Lembar sama sekali dengan lembar. Sekali lah. Balancing alignment. Senang cerita, ini adalah untuk buat balancing. Dia ada mesin dia akan pusing tayar, dia tengok. Bila dia lari je dia akan tambah atau kurang dia punya timah. Ini mesin untuk balancing. Kalau alignment tu dia akan masuk dalam sistem yang dia akan cek kereta naik atas apa ni, atas dia punya jumper dia tu, itu alignment untuk dia tengok 4 biji tayar. So yang mesin yang kat depan ni dia pusing ni balancing balancing tayar. Dia pusing ni 0.05. Sikit lah beza lagi. Sikit lah 0.05 je. 10 okey. Dia takkan dapat maknanya perfect 00 semua takkan dapat lah. Kalau baru boleh lah. Kalau tayar pakai lama dah, banyak kali jalan tu bawah 10 beres dah. Boleh dah. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Balancing. Ni tayar baru. Aku tengok bila dia letak tayar baru, berapa dia punya balancing tayar dia, lari ke tidak. Tengok, bila tengok dia bola, tengok dia pusing. Tayar baru tapi ring pula mungkin bengkok ke apa tau. Tayar baru pula ni. Nak tengok tayar mana tayar baru. 15 10. Kat mana dia lari? Dia nak bagi belok. Lagi baru boleh pasang selepas buat balancing. Ni dia punya mesin untuk balancing. Ini mesin balancing. Bacaan dia mesti tepat 00 kiri kanan. Kalau lari pun lebih kurang 5 ke 10% lah. Computer well balancer. Buat balancing dulu, lepas buat balancing baru buat alignment. Ini proses untuk buat alignment. So bila alignment ni dia kena ada mesin lah. Ada mesin. Dia kena dia ada komputer je lah untuk check, tengok tayar dia kiri kanan depan belakang tu dia alignment ke dia tak, ada mesin dia lah. Itu beza dia antara alignment dengan balancing. Dia akan pasang satu alat ni dekat tayar. Dia nak ejah alignment. Itulah tu tayar ni, tengok bacaan depan. Apa pula bacaan dia? Ada banyak. Bacaan tu.